So guys, you are watching Zaifan Channel. Jadi di depan saya ni ialah satu water purifier yang tak perlukan subscription, mudah alih dan tak masuk bilik. Letak sini. Korang mungkin nak berpindah ke, ataupun kalau nak dekor-dekor rumah tak payah nak tarik pipe, sebab dia ada water tank sendiri. So ini ialah daripada brand B-Winch G3 water purifier. So brand ni mungkin korang tak pernah dengar. Ini daripada China dan tak lama lagi dia akan masuk ke market Malaysia lah. Ada beberapa produk line up diorang dan ini antara diorang punya hero produk. Jom kita tengok apa yang menarik yang ada pada water purifier ni. Manual. Ini tangki air dia. Dia punya base dia. Socket adapter. Dia punya water dispenser dia. Tangki air lagi. So, ini lah dia punya water dispenser dia. Keunikan untuk water purifier ni, dia ada 3 filter kat sini yang korang boleh buka sendiri dan tukar lah. Kalau ada sampai masa nak kena tukar, korang pusing dan cabut dan tukar baru lah. Belah tepi sini ialah dia punya water tank lah yang korang kena isi air. Sebab dia tak perlu cocok direct daripada pipe yang macam water dispenser yang selalu kita tengok dekat market. Drip tray, korang kena pasang kat sini lah. Pure water tank ataupun water tray. Yang ini korang kena letak dekat sini lah. Jadi, jom kita pasang. Okay, dari segi pemasangan dia memang sangat mudah. Korang pasangkan saja dia punya tangki ni dan juga dia punya jug ni, dah settle. Lepas tu korang isi air saja dekat dia punya raw water tank ni. Okay guys, macam mana benda ni berfungsi? Okay, firstly korang kena isi air dekat dia punya, dia panggil ni raw water tank. Dan raw water tank ni akan dimasukkan ke dalamnya filter lah. So the filter air semua, air yang betul-betul yang dah dibersihkan dekat ni dipanggil pure water tank. Ni semua ni yang dia tengah naik ni, ini air yang dah di purify ataupun dah di filter lah. Air inilah yang akan korang boleh keluarkan daripada dunia dispenser ni. So yang keluar kat sini semua air daripada sini lah, yang telah dibersihkan. Yang ini yang selamat ataupun lebih bersih untuk diminum. Dekat bahagian atas sini ada beberapa indikator. So macam ni sekarang ni, indikator ni airnya sedang diisi lah. Air daripada raw water tank ni akan isi ke dia punya pure water tank. Dan atas sini ada dua, dia panggil ni TDS lah, source TDS dan juga pure TDS. Jadi TDS ni maksudnya ialah total dissolved solid. So means dia punya impurities lah dalam air. So yang ini, kalau yang source TDS ni ada dekat bahagian raw water tank lah. So sekarang ni dia punya indikator dia agak tinggi, 100 lebih. So dia punya indikator dia mudah saja. Kalau lagi rendah macam ni, ini pure TDS. So ni yang dekat bahagian tangki air bersih ni lah. So dia punya value dia lebih rendah. So which mean dia punya total dissolved solid dia lebih rendah lah. So lebih selamat untuk diminum. Dan indikator lain sini ada dia punya temperature lah, water heat. So kalau korang nak dapatkan air yang panas, boleh tekan lah dekat sini untuk dapatkan air yang lebih panas. Kalau korang nak buat air panas lah. Dan ada beberapa indikator lain. Sebagai contoh, yang ini dia berwarna memerah lah, tanda seru ni. Maksudnya dia punya raw water tank ni dah makin kosong. So korang kena isi lah. Dan dekat sini kalau korang tengok ada 3 macam battery indicator. Tapi sebenarnya bukan bateri lah. Ini sebenarnya ialah dia punya filter life indicator. Filter ada 3. Okay, 1, 2, 3. So ini korang boleh tahulah filter ni dah berapa lama dah dipakai. So nanti in time korang boleh tukar ke filter yang baru. Dan water purifier ni sebenarnya ada child lock. Korang ada anak-anak yang suka tekan dan basah lah nanti kan. So cara nak activate dia punya child lock, pergi dekat bahagian sini, tekan yang 60 ml ni, tekan lama-lama. Nampak tu. So kena tekan lama, nanti dia akan keluar macam ni lah indikator dia, lock. Nanti bila tekan ni, apa tu, air ni takkan keluar. Kalau nak unlock balik, tekan lama lah. Okay, tu dah boleh. Lepas tu korang dah boleh dispense air. So sekarang ni, apa yang dia tengah buat ialah dia akan sedut lah air-air daripada water tank ni, raw water tank ni, dan dia akan filter masuk ke dalam. Dan sekarang ni dia tengah slowly isi air yang telah ditapis lah dekat bahagian jug untuk korang nak minum. Jadi sebagai ini baru first time use, korang kena flush dalam 2-3 kali, barulah korang boleh betul-betul guna water purifier ni.
So saya akan flush dahululah sebelum saya akan guna. Jadi selepas sistem dah sedia, korang boleh terus nikmati air yang telah ditapis pada bila-bila masa. Kalau nak baju kopi ke, nak bancuh teh kan, dan sememangnya airnya dah ditapis, jadi lebih bersih dan lebih selamat. So air dah siap di flush. Kita nak minum, tak cakap cawan. Dah ada sensor, dah akan menyala. Tekan, akan dispense air. Dah cukup, tekan, dah akan stop lah. First try, bismillah. Lain rasa dia. Dia tak rasa kelat-kelat. Dia taklah macam air spritzer. Dan juga rasanya tak macam air air minuman lah. Drinking water tu, tu memang tak sedap lah. So ni dia somehow in between lah. Air dia reverse osmosis. Sebab dah ada di filter ataupun dah di purify. Sedap kan? Dan dia pun ada lampu indikator kat bawah sini untuk menentukan air tu air sejuk atau air panas lah. So sekarang ni kalau air biasa, saya dispense air ambient lah, ada akan berwarna biru. So misal kata kalau air panas, saya pilihlah yang 45 degree contohnya. Nanti bila dispense, ada akan berwarna merah. So korang boleh tahulah air tu air panas ke ataupun air ambient untuk safety purposes. Jadi secara keseluruhannya, Bwin G3 ni ia satu pilihan yang bagi saya praktikal lah untuk korang nak dapatkan sumber air bersih tanpa perlu subscribe, tanpa perlu nak kena buat bayar bulan-bulan, ada one time payment, dan korang pun boleh nak servis sendiri. Pemasangan dia pun memang mudah. Korang tak perlu nak panggil technician untuk tarik pipe ke apa, sebab dah ada tangki lah. Korang just isi air dekat tangki ni. Cumanya korang kena sentiasa isi air lah. Mungkin satu kekurangan dia ialah suhu air yang sejuk lah, sebab dia boleh provide suhu ambient dengan suhu air panas saja. So kalau nak dapat air sejuk ni, korang isi kat botol, pergi letakkan dalam fridge, dapatlah air sejuk. Jadi guys, itu dia Bwin G3 Water Purifier. Jadi kalau korang berkenan dapatkan water purifier ni, boleh dapatkan sekarang. Jangan lupa untuk like, follow dan subscribe ZFN channel.